7 pelajar MRSM yang didapati terbabit buli fizikal termasuk bersubahat dengan perbuatan itu akan ditamatkan pengajian. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Ashraf Wajdi Dusuki berkata, keputusan itu berdasarkan syur dibuat Jawatankuasa Disiplin MRSM. Lebih 190 permohonan bantuan kenderaan sementara bagi mangsa yang terjejas dalam kejadian letupan paip gas di Putra Heights pada minggu lalu telah diterima setakat ini. KKM akan mengeluarkan notifikasi ketidakpatuhan atau surat amaran terhadap premis yang gagal mematuhi larangan pameran produk rokok di kaunter jualan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pada masa ini pelaksanaan penguatkuasaan secara berfasa sedang berlangsung sehingga 1 Oktober depan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astrawani.com.